for ambitious, L for luar biasa, Y for yes girl, tak pernah putus asa, A for artist, N for next level diva, A for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A, dia bukan biasa-biasa. A-L-Y-A-N-A, semua bakat dalam satu nama. Do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do. Hi guys, welcome back to YouTube channel Aliana Suhaimi. So hari ni saya nak take over dia punya YouTube channel ni sebab saya nak buat satu konten orang panggil birthday surprise, kejutan hari jadi. Tak payah nak English sangat. Kejutan hari jadi ya, birthday surprise lah. So sebelum ni dia bagi saya gitar, gitar elektrik. So nak membalas balik dia punya gitar elektrik tu agak makan masa. So baru ni saya ada cakap, saya ada cerita kat dia pasal satu uji bakat big stage. So lepas saya bagi tahu tu, dia terus untuk cari barang-barang yang dia nak belilah, persediaan dia untuk record video uji bakat tu. So sekarang dia tengah tidur kat atas. So saya ambil phone dia, kita tengok apa yang dia nak beli. So kita tengok sekejap. Dia punya, biasanya dia akan beli barang dekat TikTok sebab dia ada banyak, orang panggil apa tu, like coupon. Astaghfirullahaladzim, bapak buat budak ni buka phone. Apa, kita tak nak tengok apa benda dia tengok. Kita cuma nak pergi dekat dia punya add to cart. Dah ada. Sekejap kita tengok sama-sama. Oh, satu lagi, saya rasa, okay, sebelum saya beritahu apa yang dia add to cart ni, dia pernah cakap kat saya dia nak beli, nak buat konten ni, nak beli DJI Osmo tu. Wow. Tapi saya dah tengok harga pun macam tu kan, telan bajet juga. So kat sini saya rasa dia dah add to cart Gojodok punya kamera ni, macam mana panggil ni? Yelah, yang kipas ada kamera tu, yang daripada Gojodok. Lepas tu dia ada, dia nak beli stand untuk yang lampu studio tu, and then dengan mic stand. So dia dah letak kat add to cart dia. Saya rasa dia nak beli, tapi saya rasa dia belum gaji lagi. Biasa dia gaji baru dia starting untuk shopping. So firstly saya akan cari sebiji yang dia dah add to cart, dan saya check out dekat saya punya TikTok lah. Sebab kalau saya check out kat dia punya TikTok ni, nanti barang sampai abang JNT tu akan WhatsApp dia kan, barang dah sampai lah. So nanti secara tak langsung sama macam video saya hari tu, dia call saya angkat, dah tak surprise. So let's go, kita cari apa ni, Gojodok My Official. Dia pandai cari online. Kalau saya ni, saya main sebat je mana yang saya rasa okey. Gojodok Official. Okay, dia tengah buat live. Okay, I think like this one yang dia nak. Yes, daripada mall. So maksudnya dia official lah. Sebab yang kat Aliana ni pun dia ada tulis mall kan. So yang ni, okay, kita add to cart dulu. Dia add to cart warna putih. So kita add to cart warna putih juga. Add to basket. Okay, tengok basket saya memang tak pernah ada apa-apa, tak pernah shopping apa-apa Saya tak suka shopping online. So kalau apa-apa yang saya nak online ni, saya akan minta Aliana yang order kan. So next is Tony Ice. Apa ni? Tony Slam. Oh, Tony Slam. So dia nak apa ni? Oh, yang bulat. Alamak. Biasa kan dia kena dengar notification, dia akan sedar. Tapi mungkin sebab dia phone kat bawah, so kita orang baru balik kerja, dia mandi dia terus naik atas tidur. So kita godek lah kejap phone dia. Kejap kita add to cart. Dia nak yang Sfera. Oh, Sfera. Okay.
dia nak mic stand from. Sekejap kita search runway. Kita ambil yang sebiji-sebiji sebab saya takut bila saya yang pilih yang lain pula benda tu jadi lain. Sekarang elok-elok nak surprise, dah kena maki. Benda anak aku search ni. Sekejap, kalau search microphone stand holder, I think like microphone stand holder. Daripada kedai. Mungkin like this one di mana-mana pun boleh kot. Sekejap. This one tak ramai. Wah, tak boleh. Cuba kalau mak lah, kalau kita ambil daripada mall. Sekejap, apa nama dia punya ni? Sekejap kita search exactly. Sebab saya ni takut. Sebab saya ni memang ada fobia. Diam nama tu. Serabut lah. Saya malas nak pakai mic. Sekejap. Manual ukulele. Okay. Wah, I think like kena tambah stand aku kat belakang. Stand. Stand. Wah, tak aduh. Kitanya enggak biasa. Sekejap. Kita akan cari juga sebiji-sebiji. Tak boleh lari. Sebab kebiasaannya kalau Aliana dah add to cart ni bermaksud dia memang memang benda tu memang dia dah aim lah. Maksudnya dia dah check lah. Ya, orang cakap betul ke tak, scammer ke tak ke, benda lah kan semua tu kan. Biasa dia dah check. Yang ni ke? Bukan, tak mau. I don't want this mic. Tak sama. Ni brand Go mic. Dia daripada stresnya. Serabut kan shopping online. Kan tak? Sebab kalau nak mudah dia check out dekat dia punya phone je. Tapi nanti lain pula. Dia dah tahu dah. Sekejap. Okay, aku tulis sebiji-sebiji lah. Sebiji kalau tak keluar juga, siap kau. Microphone, mic stand with mic holder. Actually saya tak pandai buat konten tau. Biasanya Aliana yang akan lead konten. So korang layan je lah Kalau bosan tu buat je, tak bosan. Tak apa, korang buka je video ni biar dia berjalan dia sendiri. Aduh, macam-macam. Saya dah jumpa. Yes, this one. And then dia nak yang panjang. Okay, so kita dah dapat untuk mic stand. Next is dia Gojodok punya ni. I think like this one Gojodok pun akan keluar kot. Gojodok fans. Alright. Sama ke tak ni? Alright, betul. Dia daripada mall juga, daripada official dia punya ni. So dia buat warna putih. So kita add to cart. So okay. So inilah barang-barang yang dia nak. First dia ada letak Gojodok. Dia ada letak mic stand dengan studio light. Studio light. So kita akan check out. So kita stopkan screen record lah. Okay. Kita akan check out. So actually saya rasa tiba-tiba datang ilham kan. Sebab saya rasa macam nak buat mini studio lah untuk dia punya recording tu. Wow. Sebab kalau nak recording ni kadang-kadang dia bukan orang cakap tempat yang sesuai juga. Nak kena bagi tahu yang contohlah kan kita video berjiran kan, kena ada soundproof juga.
Okay, so korang tunggu next content. Saya rasa saya nak tunggu next this one lah. I think like dalam satu content je. Cumanya saya akan buat next day. Saya nak cari something yang saya dah buat untuk soundproof. Saya nak buat mini studio. Yes. I will make a mini studio for Aliana Suhaimi untuk dia punya untuk dia join lah untuk buat video uji bakat ni. Kalau tak sempat pun saya rasa boleh je guna untuk lain content kan. Mungkin content cover ke, kita orang nak buat content podcast ke mungkin kan. So korang layan saja. Okay guys, so barang kita dah sampai. So inilah 3 barang yang kita order hari tu, iaitu studio light, mic stand dan juga I think like this one is Gojo Dog fans yang ada kamera tu. So kita akan mula dulu dengan this one lah yang kecil sikit. Salah, susah lah buat botol seorang-seorang. Terlupa nak ambil pisau atau gunting lah. So kita menggunakan tenaga yang ada. So yes, the first one is handheld camera fan. Okay, this one. Ini first yang untuk ganti lah. Untuk ganti sementara dia punya keinginan untuk memiliki Osmo DJI camera tu. InsyaAllah kita akan belikan. Kita akan buat konten juga. Alright, so second I think like this one is mic stand. Sebab mic stand kan dia macam ni sikit kan. Kecil sikit sebab yang ni besar. Kalau tengok yang satu lagi ni besar sikit. So memang confirm this one is studio light. So kita akan buka yang ni dulu. Tak, sekarang ni Abang JNT cuba cakap kat saya kenapa boleh jadi macam ni. Aduh. Tapi bagus juga. Memandangkan kita tak ada kita tak ada buka musik. Kecil suka main koyak-koyak kan. Wah, dia pilih barang-barang yang ni. This one pun memang nampak macam bermutu dan berkualiti kan dia punya pilihan. This one saya order yang dipilih tu adalah check out daripada mall. So memang I think like dia mesti ada warranty lah. Tapi yang ni takkan saya nak unboxing kan. So biar dia unboxing sendiri lah. So kita buka this one dulu. This one is mic stand. Allah Akbar. Ish, tolongnya gue. Ngacau je kejual kan. Okay, so this one is Allah Akbar. Microphone stand. So, sekejap. This one I rasa saya kena buka sebab kita kan nak buat satu mini studio tu kan. So saya nak tengok dululah apa yang, sebab saya nak ambil ni pun sudut memang dalam rumah ni juga. Tak besar dan juga tak kecil. Cukup lah untuk 2 orang ni kan. Wow. Dah. Yang ni kena kemas ni. Kantoi je. Dia lepas habis konten ni memang nak kena buang terus segala barang-barang yang ada ni. Kotak-kotak dia memang tak ada tinggal lah. Ini lagi-lagi this one lah. Kita tengok dulu. Wow. Okay, ni dia punya like, dia punya stand tu kan. So, untuk aku. Okay. Ya, alang-alang tu terpasang terus lah. Try. Tapi yang ni tak boleh nak pasang terus. Kena sorok dulu. Kantor ya. So this one. Ada kemungkinan yang ni. Sekejap, kena godek juga ni. Oh, okay. Okay, dah nampak dah dia punya ni bentuk.
Oh. Saya duk fikirkan dia akan berjantung macam ni. Dia ingat tripod ke? Kan dia duduk macam ni kan, stand. Aduh mak, lain. So this one I think like this. Good. Gerakan. So this one. A few moments later. Alright. So dah jadi dah mic stand kita. Boleh ke lah. Oh, ni untuk ketatkan dia. Tadi pada tadi nak buat lah. Aduh. So this one. Okay lah. Mic stand kita letak tepi dulu. Kita nak unboxing Studio Light. So basically yang Studio Light ni sangatlah function, I think, untuk kita orang punya content. So tak payah lah. Ni nampak tak dia punya, nanti dah akan edit dah akan nampak cerah kan. Yang ni sebenarnya dia punya lighting tak lawa tau. So ini bukan setakat hadiah lah, investment juga I think. Seriously? Macam rapat dekat gue, hancur loh. Hancur loh. Wow. Dia punya besar juga kan benda ni. Tapi dia kena buka juga. Ini kalau anda nak buat zam. Boleh juga lah. Okay guys, sorry saya lupa nak tutup kipas. Biasalah konten seseorang ni sebab tadi bunyi ada noise sikit kan. So yang ni kita baru tutup kipas. So kita go through dengan the last one, the last item lah. So kita ada Studio Light, Light Studio. Macam tu lah, lebih kurang photo and video LED light. Oh, first time tengok. So basically dia akan bagi dia punya yang besar tu. This one untuk yang light supaya dia punya nak keluarkan lampu tu saya rasa. Dia ada bagi juga dengan remote. Okay, basically ni bukan untuk review item Kalau korang nak, apa salahnya kan? Nanti dah boleh letak link. Korang boleh check out. Tunjuk jelas sekali dekat korang Oh, betul lah. Ni dia punya Studio Light tu. Wow. Okay. So ni kita kata dulu. So next item kita ada dia punya stand lah. This one stand untuk letak dia punya supaya lampu tu kan. Yep. Oh, so perfect. Okay.
the last is sebenarnya saya tak pernah tahu tau pasal studio punya ni. Saya check out ni adalah barang yang Aliana nak beli. So basically saya rasa dia akan dah tahu lah kot cara pasang and everything. So kita masih klik. Okay, so this one dia punya. Wow, saya pun tak tahu. Waduh, saya pun tak tengok video dia punya ni. Okay. Hah? Hah? What is this? Siap ada dia punya lekat ni lagi. Apa? So, saya rasa yang ni, okay, ni kita akan sambung lagi. So, saya tak nak panjangkan video. First, saya akan nak cari cara untuk gunakan benda alai ni. Dan kita akan sorot dululah semua item-item yang kita beli. So, this one is yang untuk studio lamp. This one is mic stand. And the last one is kojodok fans camera. So, korang kena tunggu pula part saya nak buat mini studio. So, let's go. Hello? Awak kat mana dah? Saya ada dekat Roundport ni. Okay, masuk. Masuk dalam ni.